Bos percaya tak? Model W213 E200 tahun 2016, harga tak ada jejak 80,000. Okey, ini hari misteri baru masuk ni tahun 2016. First model W213, kereta memang kaking cun-cun cantik lagi. Original cat sampai sekarang, satu owner pakai, mileage 100,000 saja. Kereta memang well maintenance. Barang rosak, owner lama ada jaga, dengan barang-barang rosak tukar. Okey, ini hari cuma nak jual 79,800 saja. Ini juga boleh buat full loan. Kalau buat full loan bulanan 1,200 boleh dapat ini model baru tapi itu 13. Yang first model daripada 2016. Okey, sekarang misteri review ini kereta. Kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat trade in kereta baru. Ini tahun 2016 Mercedes-Benz W213 model E200 2.0 auto. Okey, kereta ni boleh kata kaking ah. Cat masih ori sampai sekarang ah. Tak pernah accident, tak pernah buat cat lagi lah. Memang cun-cun cantik. Bos saya nampak ni pek tulang semua tegak-tegak ah. Tak pernah cat ah, tak pernah ketuk-ketuk lagi. Okey, kereta E200 2.0, bukan yang hybrid ah. Biasa punya engine sajalah. Okey, kereta punya cat semua lawa. Bos ambil balik, tak payah bikin apa pun, pakai saja. Mileage pun tak tinggi baru 100,000 saja Okey, condition boleh kata macam baru lah. Engine, gearbox, suspension tak ada masalah, memang macam baru. Kereta tiada kemalangan, sama dengan tak ada banjir Tayar bunga brand Michelin brand Michelin. Bunga tebal lebih kurang ada 70% tebal lah. Kira boleh pakai lama lagi Kereta memang cun cantik. Bos ambil balik, pakai saja Harga ini hari cuma nak jual termurah dekat market Malaysia, 79,800 saja. Boleh buat full loan Kalau buat full loan bulanan 1,200 saja. So boleh dapat ini Mercedes-Benz E200 tapi itu 13 model. Memang harga berbaroi. Okey, dalam interior perfect lah boleh kata. Leather semua cantik lagi. Okey, seat memory semua berfungsi, tak ada masalah. Tepi pintu semua perfect lawa. Pattern-pattern nampak makin-makin semua cantik lagi Tepi pun sama. Okey, lawa. Power seat semua berfungsi lah. Okey. Sebelah sana pun sama seat passenger pun semua cantik lagi. Wood kit semua lawa lah, nampak. Okey, itu screen semua boleh function, tak ada masalah, semua okey lagi. Mileage 100,000. Okey, radio studio ni Infinity ni memang cun-cun cantik, nampak. Infinity brand. Memang kualiti baik lah. Okey, belakang pun semua cantik lagi. Belakang boleh kata duduk, kurang duduk punya lah. Ni macam condition baru lagi. Tengok, macam baru kurang duduk Drawer pun ada, semua berfungsi, tak ada masalah. Tepi pintu pun semua elok. Lansir boleh pakai, tak ada masalah. Okey, kereta boleh kata kaking satu biji macam kereta baru. Harga cuma 79,800. Ini kereta dulu dekat 400,000 300,000 lebih, dekat 400,000. Ni hari cuma nak jual 79,800 saja. Buat full loan boleh, tak ada masalah. Bulanan baru 1,200. Kalau ada bos minat ini kereta, contact Roger Misteri saja. Thank you bos support. Thank you.